Korban Akikah Uganda 2025, korban yang menyentuh jiwa. Seruan korban kini menjema, berkongsi rezeki di bumi Afrika. Walaupun jauh di tanah kita, saudara Sakidah tetap dibela. Bayangkan, ada saudara Muslim di Uganda hanya merasa daging setahun sekali, dan itu pun jika ada yang sudi berkorban. Idul Adha ini, mari hayati erti sebenar pengorbanan. Bukan hanya menyembelih, tetapi menyentuh hati dan memanusiakan sesama insan. Misi kemanusiaan, berdakwah dan kasih sayang, itulah semangat korban kita. 10 sebab kenapa Uganda menjadi pilihan sukarelawan Azhakir jadi pilihan ini. Yang pertama, RM380 harga mampu milik impaknya luar biasa. Yang kedua, asnah dan anak yatim jadi penerima utama. Yang ketiga, minoriti Muslim yang terpinggir dan terabai. Yang keempat, 46% hidupnya miskin tegar yang tiada jaminan makanan. Yang kelima, NGO Islamik hanya kurang beroperasi di sana. Yang keenam, Jinja 155 km dari Kampala tukar akses makanan dan pendidikan. Yang ketujuh, asatiza 10 tahun berpengalaman, amanah dan berintegriti. Yang ke-8, gambar dan video pelaksanaan disediakan penuh bukti dan ketulusan. Yang ke-9, ECJ dan digital percuma untuk setiap peserta. Yang ke-10, satu korban 1000 harapan, bukan sekadar ibadah tapi kehidupan. Pilihan ibadah korban iaitu lembu 380 sebahagian dan kambing 530 seekor. Tidak sampai kepada Allah daging dan darah itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwa kamu. Korban anda harapan mereka, idul adha anda idul adha mereka. Jom berkorban dengan hati, bukan sekadar daging. Berminat menyertai, catatkan nama anda korban bersama misi kami di Uganda. Terendah RM380 sebahagian, ibarat anda belanja RM1.05 sehari untuk daging buat asnah di bumi Uganda. Berminat untuk menyertainya? Sila komen di bawah. Terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiyah Backpackers, dan kita jumpa lagi di next video akan datang.